Sebut Yang Berhormat Tangga Batu. Tangga Batu ada 9 minit lagi. Silakan Tangga Batu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dalam membina kesejahteraan rakyat, kita juga perlu perhatikan nasib pekebun kecil yang berjumlah pekebun kecil getah yang berjumlah 331,000 orang yang berada di luar bandar. Mereka hari ini adalah antara golongan yang berpendapatan sangat rendah, mungkin lebih rendah di bawah daripada miskin tegar. Disebabkan harga getah yang tidak menentu dan hasil yang berkurangan. Industri getah asli negara hari ini sedang memasuki fasa yang sangat kritikal. Statistik menunjukkan pengeluaran negara terus berkurang dari tahun ke tahun. Hasil getah yang direkodkan pada tahun 2020 iaitu sebanyak 514,000 metrik tan berkurang sebanyak 24.9% pada tahun 2024 dengan jumlah 386,000 metrik tan. Walaupun ekspor produk getah bernilai 20 bilion ringgit setahun, tetapi ianya tidak memberikan manfaat kepada pekebun kecil getah di desa dan di kampung-kampung. Kita maklum bahawa antara sebabnya adalah harga getah yang rendah dan tidak stabil. Pengeluaran getah asli Malaysia jatuh bukan disebabkan satu faktor sahaja, tetapi kerana gabungan beberapa faktor, di antaranya tenaga kerja tua, harga yang rendah, penyakit tanaman, kemerosotan ladang produktif disebabkan bahan tanaman yang kurang sesuai dan masalah dalam industri hiliran yang membuatkan sektor ini kurang menarik untuk pelaburan dan penyertaan generasi muda. Penyakit pestaloptiosis yang mula dikesan pada tahun November 2017 merupakan malapetaka baru kepada industri getah negara. Daripada tinjauan saya di Kedah, Terengganu, Kelantan, Pahang, serangan penyakit ini sangat membimbangkan seolah-olah sudah di luar kawalan, terutama di musim curah hujan yang tinggi. Walaupun kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 14.9 juta ringgit pada tahun 2022 hingga 2024 untuk tujuan pengawalan penyakit ini, serta peruntukan tambahan 35 juta telah disalurkan kepada Lembaga Getah Malaysia untuk tujuan kawalan, namun penyakit ini telah tersebar dengan meluas sepertinya tidak terkawal lagi. Di mana peranan LGM, di mana peranan Felda dan peranan Risda yang bertanggungjawab dengan industri getah negara. Penyakit ini telah menular seperti pandemik COVID. Tangga Batu dimaklumkan oleh pekebun kecil bahawa pokok getah mereka mengalami keguguran daun 2 hingga 3 kali setahun, menyebabkan hasil getah menurun dengan drastik. Ada pekebun kecil yang dahulunya memperolehi 400 hingga 500 kilo sebulan, hari ini jatuh kepada 100 kilo saja. Bahan tanaman dan kurang getah dan kadar pertumbuhan yang perlahan. Tuan Yang di-Pertua, kita harus balik kepada back to basic. Pertanyaan Tangga Batu, antara keluhan pekebun kecil adalah bahan tanaman yang pertumbuhannya lambat dan hasil getahnya rendah. Pertanyaan Tangga Batu, apakah kerajaan betul-betul ataupun agensi yang terlibat betul-betul melihat tentang biji getah yang digunakan sebagai pokok penanti? Kalau saya belajar 40 tahun dulu, yang kita gunakan adalah PBIG, GG dan juga GT1. Apakah benih ini masih ada lagi untuk dijadikan pokok penanti? Kerana kalau pokok penantinya tidak sihat, sudah pasti walaupun dikawinkan dengan keluar yang baik, hasilnya tetap tidak memuaskan. Jika penyakit luar daun ini tidak dikawal dengan tuntas, dibimbangi hasil getah negara akan terus merosot ke paras di bawah 320,000 metrik tan pada tahun 2025 saya jangkakan, dan akan terus menjunam untuk tahun-tahun ke depannya. Maka tidak hairan jika pekebun kecil getah beralih ke tanaman lain seperti sawit dan juga musangking. Seperti yang pernah Tangga Batu sebut di Dewan ini, bahawa kawalan bersepadu dan penggunaan alat dan mesin yang sesuai perlu dilakukan. Tuan Yang di-Pertua, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah menitik beratkan soal rasuah dan tata kelola dan salah guna kuasa. Pada sidang yang lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Undang-Undang ada memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah ketika itu sedang menyiasat kes berhubung dengan kelemahan tadbir urus dalam perolehan dan juga pemajakan ladang sawit di Sabah dan juga di Kelantan. Ia susulan daripada pendedahan yang dibuat dalam laporan Ketua Audit LKN siri 2 2025.
Tangga Batu ingin bertanya apakah perkembangan siasatan eksperimen itu sehingga kini. Tuan dan Dipertua, hasil sektor pertanian pada setengah produk dan peladangan negara didapati berada dalam keadaan stagnan dan memerlukan intervensi dasar yang lebih menyeluruh dan berkesan agar tidak menjejaskan keterjaminan makanan dalam negara. Penggunaan baja kimia dan racun perosak yang berpanjangan diduga telah membunuh banyak koloni microbes ataupun beneficial microbes, seterusnya menjejaskan kesuburan tanah dan meningkatkan serangan penyakit. Banyak penyelidikan yang dilakukan oleh ramai para penyelidik sama ada di universiti ataupun organisasi penyelidikan yang lain yang telah menemukan EM ataupun effective microbes sebagai suatu alternatif jawapan permasalahan yang sedang dihadapi oleh sektor pertanian dan peladangan negara. Penggunaan EM atau effective microbes di dalam baja organik dapat membina dan mengembalikan koloni bakteria baik iaitu beneficial microbes di dalam tanah sekaligus memulihkan struktur dan kesihatan tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Walaupun begitu, kita tidak melihat satu usaha bersungguh-sungguh dari kerajaan untuk mengangkat hasil penyelidikan ini untuk digunakan secara meluas dan dikomersialkan agar petani dan penyelidik akan sama-sama mendapat manfaatnya dan mencipta peluang ekonomi baru dan lowongan pekerjaan. Program penghasilan EM dan penggunaannya boleh dimasukkan ke dalam TVET pertanian seperti yang diminta oleh Pertubuhan Organik Kebangsaan ataupun NOA. Tuan dan Dipertua, Melaka memiliki keunikan dari sudut kepelbagaian kaum dengan adanya komuniti Baba Nyonya dan Ceti. Mereka datang ke Melaka pada awal abad ke-15 dan berasimilasi dengan penduduk tempatan dari segi makanan, budaya, cara berpakaian dan penguasaan bahasa Melayu yang baik sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Ini menepati dengan apa yang dihasratkan oleh baginda Tuanku. Dengan keutamaan bahasa Melayu dalam mewujudkan masyarakat Malaysia yang aman damai seperti yang kita lihat dalam masyarakat Baba Nyonya dan Ceti di Melaka. Tangga Batu ingin mencadangkan kepada kerajaan agar mengangkat komuniti Baba Nyonya dan Ceti ini sebagai ikon perpaduan negara selaras dengan keunikan komuniti ini yang boleh menjadi jambatan perpaduan antara kaum di negara ini. Sehubungan dengan itu, Tangga Batu juga menyarankan agar wakil daripada Baba Nyonya dan Ceti ini diangkat menganggotai Majlis Penasihat Perpaduan Negara agar mereka dapat memberikan sumbangan yang lebih besar ke arah perpaduan kaum. Dan Tangga Batu juga berbesar hati sekiranya kerajaan boleh melantik senator mewakili masyarakat ini seperti kaum Siam Malaysia yang turut menyuakil di Dewan Negara. Tuan dan Dipertua, Tangga Batu, Pasir Salak. Boleh mencelah. Silakan. Tangga Batu, Tan Sri Yang Dipertua, bolehkah Tangga Batu bersetuju bahawa penggunaan bahasa Melayu ini mesti dimulakan di parlimen ini sendiri dalam mesyuarat di sekitar parlimen. Terima kasih. Saya setuju dan masukkan dalam ucapan saya lah. Tuan yang Dipertua, Tuanku yang di-Pertuan Agong dalam titah baginda turut menekankan tentang memperkasakan sistem pendidikan negara sebagai asas pembinaan bangsa, jati diri dan masa depan negara. Sehubungan dengan itu, saya ingin membangkitkan tentang isu sekolah padat dan terlebih kapasiti murid yang berlaku dalam Parlimen Tangga Batu, antaranya melibatkan Sekolah Kebangsaan Bertam Hulu dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bukit Rambai. Kita faham bahawa untuk membina sekolah baru mungkin akan memakan masa. Kerana itu, Tangga Batu menyarankan agar kerajaan dapat bertindak segera dalam jangka pendek dengan membuat penambahan blok kelas agar pertambahan bilik darjah dapat dibuat untuk mengelakkan bilangan murid yang terlalu ramai di dalam sesebuah kelas. Dan sebagai penutup, Tangga Batu sekali lagi ingin menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Di hujung Tanjung, Kelam Lembayung, tinggi menghayat pohon celangi. Raja disanjung, rakyat dipayung, kasihnya rakyat tidak berbagi. Biji selasih ramuan ambuyat dimakan bersama hidang di anjung. Raja pengasih berjiwa rakyat adil saksama terus dijunjung. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.